Guys, belanjawan 2026 dah makin dekat guys. Sebab aku tengok satu gambar PMX kita bersama dengan yang di Pertuan Agong. Tapi tak apalah, benda tu tak terkejut sangat sebab memang biasa hujung-hujung tahun ni memang akan ada pembentangan bajet untuk tahun depan ataupun sekarang kita panggil belanjawan. Tetapi yang buat aku terkejut bila aku tinjau dalam komen-komen lah. Banyak yang kata, Anwar kau bagilah bantuan banyak mana pun rakyat takkan suka. Kau tambahlah STR tinggi mana pun, kau tambahlah jumlah SARA setiap bulan ke, ataupun kau tambahlah peruntukan untuk negeri pembangkang seperti masalah air dan sebagainya, tetap rakyat nak kau turun. Aku setuju benda tu. Sepatutnya dia jangan bagi banyak bantuan tau. Sepatutnya dia kena jadi macam negeri dekat SG4 tu. Dia kena naikkan harga bil air, kena naikkan parking-parking yang ada tu semua jadi berpalang. Untuk pengetahuan korang semua, dekat Kedah, tahu tak tempat parking? Sekarang ni, diorang banyak letak palang tau. Maknanya kau nak masuk parking kat situ, kau kena bayar. Maknanya kalau Anwar buat macam tu, rakyat tak marah. Kita tak dengar sangat kan pasal parking berpalang. Sebab orang tak marah. Faham tak? Orang marah kalau naikkan bantuan bagi STR, itu orang mengamuk. Tapi kalau kau guna duit rakyat, contoh kan, hari ni aku nak pakai duit sikit lah, nak beli kereta mewah untuk kegunaan pemimpin. Contohnya nak beli Hyundai ke, nak beli Mazda ke, Mercedes ke, yang itu rakyat tak marah. Tapi kalau Anwar gunakan duit rakyat untuk bagi naik STR ke, peningkatan SARA ke, yang itu rakyat akan marah. Ataupun Anwar naikkan cukai untuk orang kaya ke, yang itu banyak rakyat akan marah. Nampak tak? Anwar kena belajar sikit lah. Jangan bagi bantuan lebih-lebih lah dekat kita semua ni. Orang tak suka bantuan ni. Orang suka harga bil air naik. Orang suka letak parking berpalang. Yang tu orang suka lah. Anwar tolong fikirlah Anwar. Lepas tu bagi pula peruntukan banyak-banyak kat negeri pembangkang, nak compare dengan negeri kerajaan. Apa benda Anwar ni? Patutlah rakyat marah sebab kau terlalu manjakan negeri pembangkang lah. Alhamdulillah lah, walaupun Anwar gunakan duit rakyat itu seumpama duit rakyat, Alhamdulillah lah, kerana Anwar tidak gunakan duit rakyat itu seperti duit mak bapak dia sendiri. Maksudnya Anwar tak gunakan duit rakyat tu untuk beli kereta mewah untuk kegunaan PMX. Alhamdulillah, yang itu aku bersyukur. Jangan jadi macam beberapa negeri kat Pasir Berdengung lah. Dah tahu kerajaan negeri itu miskin, bangang guna duit rakyat beli kereta rasmi yang berjenama mewah. Bodoh kan? Padahal ada je jenama-jenama biasa dekat pasaran tu. Tapi tak, nak letak ada gap juga dengan rakyat. Bodoh.